Kalau tak silap akulah mata aku pandang. Jadi, apa lagi pilihan aku waktu itu? Melainkan aku pilih aku lebih sanggup mati kerana maruah aku. Kalau mereka pegang aku, tak tahu lagi mereka buat apa dengan aku. Tak tahulah. Aku tak boleh nak jangka lah mereka akan buat apa dengan aku kan. Lebih baik aku pusing, aku lawan arus. Waktu itu Allah selamatkan aku. Allah melindungi aku. Aku dalam kepala otak dengan jalan aku tak pernah lalu, dengan kereta laju-laju, dengan lorinya, trailer lah. Waktu tu memang trailer. Aku memang bagi aku masa tu aku memang kena langgar dengan lorinya. Confirm aku akan kena langgar dengan lori. Waktu tu memang tu je dalam kepala otak aku. Tapi Allah berkata lain. Allah selamatkan aku. Allah selamatkan aku waktu tu. Sebab Allah nak aku kongsi kejadian itu dengan semua orang. Allah nak aku kongsi kisah itu untuk anak cucu aku. Untuk rakyat Malaysia. Yang kita sepatutnya dalam apa jua keadaan pun kita kena yakin dengan tindakan. Yang penting, yang utama sekali adalah diri kita. Keselamatan kita, maruah kita yang paling utama sekali sebagai perempuan adalah maruah. Maruah tu yang penting. Lain-lain itu dah tak penting dah. Bagi aku maruah itu je yang penting.